Suzy. Tarik nafas. Lepas. Lagi. Lepas. Lagi. Lepas. Okey. Tarik nafas. Lepas. Lagi. Lepas. Lagi. Oh. Well, Suzy, saya akan beri awak satu injection. Iya, doktor. Tapi ingat, minuman keras, rokok, tak boleh banyak. Okey. Oh, jangan takut. Everything alright. Duduk dulu ya. Banyak terima kasih. Ayo. Selamat pagi, Nas. Selamat pagi, Encik. Nak jumpa dengan doktor? Ya, tekak saya sakit. Nak telah air liur pun tak boleh. Dah pernah berubat dengan Doktor Rusdi? Belum lagi. Inilah kali pertama. Kata orang dia bagus. Siapa nama Encik? Hashim bin Hamzah. Orang sakit tak ada lagi, doktor. Ya. Kalau kau nak balik, kau boleh balik lah ni. Sebab hari pun dah jauh malam. Biar saya sendiri yang mengunci klinik ini. Baiklah, doktor. Selamat malam. Selamat malam. Tuan? Ya. Hai, Ana. Sorry ya, darling. Abang lambat juga. Sorry. Dah berapa kali sorry dah. Nasib baik I tak mati. Menahan lapar. Dah berapa kali I bilang, kalau I lambat balik, you makanlah dulu. Lagipun bukan sengaja balik lambat. Orang sakit datang ke klinik kita tu tak berhenti-henti. Tutuplah klinik tu siang-siang. Jadi tak adalah orang nak datang. Tak bolehlah macam itu, Mariana. Klinik kita tu klinik dagang, bukan macam ofis, buka dan tutup mengikut masa tertentu. Alah, takkanlah di Kuala Lumpur ni tak ada klinik semacam tu. Ada tu ada. Tapi, kalau kita hendak klinik kita tu maju, haruslah kita melayani orang sakit bila-bila masa saja. Itu kewajipan. Rumah tangga, isteri pun kewajipan juga. Kata orang, sayang anak dipukul-pukul, sayang isteri ditinggal-tinggal. Sayang orang sakit, dia apa-apakan pula. Diinjek-injekkan. Alah, ia memang tak boleh berenggang dengan orang sakit. Tak boleh berenggang dengan klinik. Sebagai doktor yang jujur, tak boleh sama sekali mengabaikan orang sakit yang datang padanya, Yana. You cakap saja bijak. Tapi, orang yang sakit kat dalam rumah ni sedikit pun you tak pedulikan. Siapa pula yang sakit? Sikia ke? Bukan Sikia. I. You sebagai seorang doktor, you tak nampakkah simptomnya? Tanda-tanda yang I sakit? Sakit apa pula you ni? Sakit apa kata you? I sakit hati. Sakit asmara. Sakit kerana fras.
Macam mana I tak frust? Shh, cakap pelan-pelan sikit. Nanti orang dengar malu. Merapik dia ni. I bukan merapik. Cakap I tu memang benar. You dari pagi sampai ke malam asyik ke klinik saja. Kalau you balik, you penat. Kalau tak penat, ada pula panggilan telefon. Merawat orang sakit. Dah, you pergi lagi. You belikan I, Edi. You mesti ingatkan I juga. I manusia. Ada nafsu. Kalau you lupakan I, matilah I. Frust lah I. Siapa tu? Saya Karto, orang gajinya Tuan Puagam Alimin. Tolong datang Tuan Doktor. Saya bimbang dengan penyakitnya Tuan saya. Tolong datang Tuan Doktor. Baiklah Karto, sekarang saya datang. You nak pergi juga, Edi. You dah pujuk I. You dah naikkan nafsu I. You nak tinggalkan I pula. Kalau you pergi, memanglah you kejam. Kejam! Alimin sakit, Yana. You bukan tak tahu. Dia tu teman sekolah I. Temankah? Temankah? I tak peduli. I ni macam mana? I juga orang sakit. I juga perlukan obat. You nak tinggalkan I buntang aja. Jangan pergilah, Edi. Edi. I pergi sekejap saja, Yana. Nanti I balik. Tinggal ya. You nak pergi juga? Limin, aku doakan kau mampus. M-A-N-P-O-S. Mampus. Jantan sial. Telefon dia pun sial. Selamat datang Tuan Doktor. Ya, terima kasih Karto. Silakan naik Tuan Doktor. Terima kasih. Bagaimana, Al? Lega sedikit. Terima kasih. Al, aku dah tengok gambar X-ray kau. Cara fizikal kau, penyakit kau tu tak berat. Penyakit kau tu datang daripada jiwa kau dan otak kau, Al. Jadi, apa yang Dr. Rosdi nak suruh saya buat? Berhenti minum arak, pergi berehat, bergaul dengan wanita-wanita. Kalau boleh, kahwin lain. Kahwin? Kau suruh aku kahwin lain? Kau pun sama macam bapak aku juga, Rudi. Kahwin, kahwin, kahwin. Bila lagi kau nak kahwin? Well, maybe 1 or 2 months time, jadi. Good. Good for you, son. Siapa gadis pilihan kau tu? Daddy tahu. Waktu menyambut hari merdeka dulu, tiap-tiap kali kau menari dengan salah seorang anak menteri negara. Apakah gadis itu? Kami dah break off. Mengapa begitu?
Gadis yang selalu menelpon ke rumah ini, anak Hakim Burhan. Dia itu pun smashing, Min. Bukan, Daddy. Dia cuma kawan saja. Jadi siapa? Come on, son. Don't keep me in suspense. Zaman sekarang, zaman modern. Father and son boleh disgusting terus-menerus. Just like between friends. Well, Mila, tolong bawakan saya segelas susu ya. Baik, Tuan. Kalau Daddy mau tahu, saya akan menikah dengan Carmila. Carmila? Carmila mana? Anak Tan Sri Nasrun kah? Carmila yang pergi buat susu tadi. Carmila itu orang gaji kita. Kau jangan olok-olok dengan aku, Min. Saya tidak olok-olok, Daddy. Saya serius. Saya akan kawin dengannya. Apa yang kau bilang? Alimin, kau seorang peguam yang terkenal dan anak seorang senator yang berketurunan baik-baik. Di mana mukaku nak kuletakkan? Jikalau buah mulut orang mengatakan Senator Alamdin bermenantukan orang gajinya sendiri, apa kau tidak malu? Cinta tak mengenal malu, tak mengenal taraf, tak mengenal darjat, dan tak mengenal bangsa. Diam kau! Alimin, jangan coba nak mengajar aku. Aku tidak rela menerima skandal dalam keluarga aku. Inikah balasan kau kepada aku? Sesudah kau kubuat menjadi terkenal dan sesudah banyak duit aku habis memberi kau pelajaran, inikah balasan kau kepada aku? Memberi pelajaran adalah kewajipan bagi tiap-tiap bapa. Tetapi memilih istri bukanlah kewajipan bapa lagi. Kalau sekiranya saya tahu diri saya terikat dengan syarat-syarat yang kolot ini, saya tak mau belajar. Dan saya tak rela dilahirkan. Inilah padahnya. Inilah padahnya. Mengajar anak berpelajaran tinggi. Progresif, Kudun. Progresif. Mila, biar apa akan terjadi, aku akan kawin dengan kau. Mila. Kurang ajar. Hei Alimin, jikalau kau teruskan niat hati degil kau hendak kawin dengan perempuan keparat ini, kau bukan keluarga aku. Dan aku haramkan kau memijak kaki dalam rumahku. Aku berkahwin secara kecil-kecilan saja dengan Carmila. Kami berbulan madu di Cameron Highland. Sesudah itu, aku beli rumah ini. Dan aku masih teringat lagi pada hari mula-mula kami masuk ke rumah ini. Inilah istana bagi kita, Mila. Sekarang, kau sudah bukan orang gajiku lagi. Tetapi, kau sudah menjadi permaisuri di dalam rumah ini. Mila tidak mengharapkan ini semua, Bang. Tapi Mila akan cuba menjadikan istana ini sebenar-benar istana bahagia untuk kita. 5 bulan kami berkahwin. Dan kandungan Mila sudah cukup 9 bulan. Macam mana boleh jadi begitu? Aku telah menoda kehormatannya sebelum kami menikah dulu, Rudi. Kenduri dahulu, doa kemudian ya. Sebab itulah aku mengambil keputusan mesti berkahwin dengannya. Kerana aku tak mau anak yang dilahirkan itu tak mengenal bapa. Ya, langkah itu langkah jujur. Jikalau aku menjadi kau, akan kulakukan serupa juga, Al. Tapi Rudi, malang tak berbau. Ketika sampai hari untuk Mila bersalin,
Jangan khawatir Mila, segala-galanya akan jadi selamat. Abang Alimin, Mila kasihkan abang. Begitu juga abang. Doakanlah Mila selamat. Abang doakan kau selamat bersalin Mila. Tuan Alimin, Ya, saya harap Tuan bertenang dan tabahkan hati. kenapa Nas? Kenapa? Anak Tuan telah meninggal. Dan bagaimana dengan istri saya Nas? Istri Tuan juga meninggal. Hilangnya Mila seperti hilang matahari untuk hidupku. Aku tak pedulikan kerjaku lagi. Hingga perusahaan guamku ditutup. Aku tak tentu makan dan tak tentu tidur. Ya kalau aku tidur, aku mimpikan Mila saja. Kemudian aku menukar cara hidupku. Aku lebih suka duduk di dalam bah untuk menghilangkan runsing. Tapi berapa lama kau nak hidup dengan cara begini, Al? Negara kita perlukan orang yang bijak semacam kau. Jawabannya tak ada padaku, Rudi. Entahlah. Aku pun tak tahu apa akan terjadi pada diriku. Uang boleh dikatakan hampir habis. Orang gajiku semuanya telah aku berhentikan. Hanya tinggal kartu saja lagi. Dia pun harus ku berhentikan dalam 2-3 hari lagi. Yang tinggal hanya rumah ini sebagai kenang-kenanganku pada Mila. Oh ya Rudi, aku pun tak tahu dengan apa aku nak bayar upah rawatan kau ini. Lupakan perkara wang. Aku akan merawat kau hingga sembuh tanpa wang. Cuma aku minta, tolonglah kajikan sedikit segala pesanankan itu saja. Baiklah, San Aldegan. Jam sudah pukul 2:30 pagi. Aku nak pulang, Al. Rudi, aku sangat susah nak tidur. Boleh kau tolong berikan aku sedikit sleeping pill? Baik. Pil ini untuk malam ini. Takkan cukup dengan 2 biji ini. Berilah aku sebotol sekali. Sebotol? Ini berbahaya tau. Takkanlah aku ni psycho pula. Baiklah, aku akan beri kau sebotol. Tapi ingat, satu malam kau hanya makan 2 biji saja. Promise me no foul play, okay? Okey. Nah. Selamat malam, Al. Sekarang bukan malam dah. Sekarang dah pagi. Selamat pagi ya. Selamat pagi. Kenapa pula dia kunci pintu ni?
Nanti doktor marah, Encik. Kalau kau buka juga, malam ni aku hentikan kau kerja. Baiklah. Kia? Oh, Kia? Kia? Apa dia orang tidur mati ke ni? Kia? Kia? Yana? Yana? Mariana? Padan dengan muka kau. Suka sangat meninggalkan rumah? Rasakan. Sayang sangat dengan orang sakit kau? Pergi buat asmara dengan dia. Doktor? 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 Kenapa doktor tidur di sini? Tak ada apa-apa, Yani. Mana boleh tak ada apa-apa. Ini mesti ada krisis di rumah. Yani, tutup saja klinik hari ini. Kau boleh pulang. Habis doktor nak tidur di sini? Apa salahnya? Doktor, bukankah berapa kali saya bilang, kalau doktor ada apa-apa di rumah, ketuk saja di flat saya. Ayo, mari pulang ke flat. Doktor boleh tidur di sana. Tak payahlah, Yani. Tak payah apa. Doktor jangan susahkan tentang reputation saya. Kesihatan dan tenaga doktor lebih perlu untuk menolong masyarakat. Bilikmu tingkat berapa, Yani? Tingkat 15. 15? Ya. Amboi tingginya. Begitulah, doktor. Kalau rasa romantik, dekat ke bulan. Kalau rasa putus asa, lekas sampai ke tanah. Fairly, ya? Silakan. Sekarang, doktor tidurlah di sini, ya. Baiklah, Yani. Biar saya bukakan tingkap ni agar udara bersih masuk ke dalam. Kamu nak ke mana, Yani? Saya nak pergi ke market, doktor. Kalau begitu, ambilkan uang di dalam kocik baju saya. Tak payahlah, doktor. Hari ini doktor jadi tamu saya. Selamat tidur, doktor. Ya. Yani, kalau boleh, jangan bangunkan saya. Baiklah, doktor. Selamat tidur. Tidurlah puas-puas. Cik, makanan dah siap, Cik. Telefon doktor suruh dia balik. Jangan tidak-tidak. Bohongkan dia katakan aku sakit. Katakan aku jatuh. Suruh dia balik. Jangan tidak-tidak. Tak ada jawab pun, Cik. Agaknya tak ada orang, tak? Ngarut saja kau ni. Dia tu bukan boleh berenggangan klinik. Heran juga.
Aidi dah balik. Maafkan Aidi kerana berkelakuan kasar malam tadi. Sorry ya, darling. Sorry ya. Saya fikir... Dr. Rusdi ya? Ya. Dr. Rusdi sungguh beruntung mempunyai istri yang begini cantik, begini penyayang, serta pandai mengambil hati pula. Oh ya, maafkan saya kerana lupa memperkenalkan. Nama saya Dr. Zaiman. Apa kabar? Saya Mariana. Silakan masuk. Sebenarnya saya tak boleh lama di sini sebab saya ada urusan lain. Allah, masuklah dulu. Baiklah. Apa ajak tuan datang kemari? Saya baru saja pindah kemari dan akan membuka satu klinik. Yang biasa dibuat orang bila pindah ke rumah baru tu adalah sedikit-sedikit. Oh, house-warming party katnya? Begitulah. Tadi saya singgah di klinik. Niat hati nak berkenalan dengan Dr. Rusdi, tapi tutup pula. Tutup? Kemana dia pergi? Tapi walau bagaimanapun, terima kasihlah atas undangan Tuan Doktor. Kami berdua mesti pergi. Rezeki tak baik ditolak. Oh, iya. Bercakap tentang rezeki, saya pun memang nak makan. Mari kita makan bersama Tuan Doktor. Terima kasih sajalah Cik Mariana. Saya bukan peluang ayam. Marilah. Marilah Tuan Doktor. Allah, buat susah-susah saja. Susah apa pula? Silakan. Kia, tolong taruhkan nasi. Baik, Encik. Saya ingin nak tahu, semasa Tuan bekerja di klinik, adakah Tuan balik makan ke rumah? Balik. Buat saya, kerja ada masa kerja, makan ada masa makan. Silakan. Kalau begitu, tak adalah sia-sia orang rumah menyediakan makanan. Memang benar. Tapi buat sementara ni, orang rumah saya tu cuma orang gaji saja. Saya ni belum beristeri lagi. Oh, belum ada isteri lagi? Belum. Saya fikirkan sudah beristeri. Saya ingin nak tahu lagi cara Tuan Doktor membuat kerja. Di klinik Tuan tu terus dibuka sampai ke malam kah? Oh tidak. Klinik saya dibuka daripada pukul 10 pagi hingga 5 petang. Lepas itu saya gunakan waktu untuk bermain golf, menonton, ke night club atau bersenang-senang di rumah. Habis kalau di tengah-tengah malam ada panggilan telefon meminta rawatan, bagaimana? Rumah sakit kerajaan kan ada. Dokter-dokter yang lain pun banyak yang ada. Saya ada satu polisi sendiri, Cik Mariana. Lepas saja pukul 5 petang, saya bukan lagi seorang dokter. Saya setuju dengan polisi Tuan Doktor tu. Sik lagi? Baru saya rasa segar ya ni. Itulah doktor tu kerja terlampau sangat. Tak mengira waktu. Saya merawat orang sakit bukan kerana memandang wangnya ya ni. Tetapi tiap-tiap orang sakit itu bukan saja menderita sakitnya. Mungkin juga seluruh familinya bergantung padanya untuk secara hidup. Sebab itulah mereka perlu dirawat dengan segera. Saya faham, doktor. Dan saya setuju. Cuma kadang-kadang doktor sendiri yang menjadi korban. Ya, kau memang faham ya ni. Tetapi isteri doktor tidak. Ia memandang dari segi kepentingannya pula. Kan? ya ni. Saya mengucapkan banyak terima kasih atas layananmu. Apa yang nak terima kasihkan doktor? Buatlah flat saya ini sebagai flat doktor sendiri. Datanglah bila-bila masa doktor suka. Baiklah, terima kasih. Selamat malam, Yani. Selamat malam, doktor. Besok datang lekas, ya? Baiklah. Hai. I fikir dah merajuk, tak mau balik terus. Lupakanlah perkara itu, Yana. Nah, ini kad jemputan. Housewarming party malam besok. Di rumah Dr. Ruzaiman. Ruzaiman? I tak pernah dengar apa nama tu. Dia dari East Coast.
baru saja pindah di sini. Tadi dia nak berjumpa dengan you. Tapi you macam you juga, tak pernah hadir di rumah. Tengoklah, Yana. I tak mau tengok. Kita mesti pergi walau apa pun terjadi. You mesti batalkan semua jadual you malam besok. Baiklah. Bagus. Kalau you tidur di luar, sama-sama selamat. Nah, ambil beg you. Kalau ada panggilan telefon, you boleh pergi dengan tak payah mengganggu I. Selamat tidur di luar, Dr. Rusdi. Tata. Inilah sebuah cerita kisah di negeri Tionghoa. Dua kasih yang putus asa, cantik dan engkai kecewa. Mereka bersekolah tinggi di sahabat sejati. Engkai menyamar laki-laki, malangnya sampai tak mengerti. Engkai telah dipaksa kawin dengan orang lain. Baru sampai menyesal diri, sakit dalam hati. Itulah kononnya riwayat sampai engkai yang malam. Dua badan satu kuburan, jelma kupu-kupu sepasang. Dr. Rusdi bukan? Ya, saya Rusdi. Ruzaiman. Ini istri saya, Mariana. Oh, saya dah kenal petang semalam. Wah, ramai jemputan, doktor. Banyak orang kenamaan pula. Oh, itu trick of the trade. Doktor, saya tumpang bertanya. Di mana doktor nak adakan praktis? Oh, saya sedang berunding untuk mendapatkan satu klinik di Jalan Ipoh. Oh, kalau di situ memang boleh maju. Begitulah mudah-mudahan. Silakan. Ya. Wah, ramai sungguh malam ni ya. Iya. Jeff. Hi. Hi, Rudy, my friend. Senang kan you. Yana, ini classmate I, Muhammad Zafir. Kita panggil dia Jeff. Dia seorang publisher yang successful. Jeff, this is my wife Mariana. Kalau I tahu yang you dah kahwin, tentu selalu I ke rumah you. Makan free. Ya. Rudy, my secretary, Carol. Pleased to meet you. Maafkan saya, Tuan. Yang mana satu Dr. Rusdi? Saya Dr. Rusdi. Ada telefon untuk Tuan. Oh. Di sini pun ada telefon. Sekian, Yana. Halo, Rusdi di sini. Si Mariana, mana Dr. Rusdi? Kemana lagi? Orang sakit buah hatinya tu dah panggil? Baiklah, saya datang sekarang juga. Dokter, maafkan saya. Orang sakit langganan saya sedang sakit, saya terpaksa pergi ke sana. Pati baru saja nak seronok. You dah nak pergi? Apa boleh buat? Yana, mari kita balik. I tak mau. Kalau you nak pergi, pergilah. I masih nak enjoy dengan parti ni lagi. Dr. Rusdi, you jangan bimbang. Kalau you kaya pada I boleh hantar Mariana pulang. Bagus juga. Selamat malam, dokter. Semalam. Naja. Sekarang, enjoy yourself, darling.
Come, Karen. Cik Mariana, you marah pada I kah? Bukan pada you, doktor. Tapi pada Rusdi. Dia berjanji nak membatalkan segala urusannya malam ni. Tapi tengoklah apa dah jadi. Dr. Rusdi tak patut berbuat begitu pada you. Kalau dia sangat mencari wang pun tak guna. I ni makan hati, doktor. Kenapalah nasib I macam ni? Makan hati berulang jantung. Apa you nak susahkan? Kalau dia sibuk dengan syurganya, you pun boleh mencari syurga you sendiri. You masih muda, masih cantik. Banyak orang kenamaan suka pada you. Tidakkah you suka pada I, Dr. Ruzaiman? Panggil saja IR. Tidakkah you suka pada IR? Suka, Cik Mariana. Panggillah Ayana. Yana, sejak kita mula bertemu dulu, hati I senantiasa teringat pada you. Yana, lupakanlah segala-galanya. Mulai hari ini, I menjadi dokter you. Tapi sakit I luar biasa lah, Ar. I seorang spesialis, boleh mengubat segala penyakit. Di mana you mengubat orang sakit? Di atas. You nak tengok? Mari. I think something fishy going on. Mind your own business. Okay. Di sinikah tempat you merawat orang sakit you, Ar? Ya, sesuai tak? Sesuai. Memang sesuai. Yana, I ingin nak merawat you sampai bila-bila. You bukan tak tahu, I ni ada doktor lain. Betulkah you sayangkan I, Ar? Tak ada dunia lagi untuk I. Ada agar. I boleh mengubatnya. Kenapa you padamkan lampu? Kalau doktor yang bijak,
Dalam gelap pun dia boleh merawat. Untuk you di mana saja akan merawat. Marilah sayang. Ya, nak. Rozaimat. Silakan. Tak singgah dulu, Ar. Tak payah, Rayana. Hari pun dah jauh malam. Sungguh indah layananmu, Ar. I rasa macam orang baru saja. I juga begitu. Nampaknya musim ini musim bertuah untuk I. Tapi jangan lupa janji. I tak lupa, Ar. Tempat jatuh lagi dikenang. Ini kan pula tempat main. Selamat malam, Ar. Bagaimana Patiana? Bagus tak? Bagus. Dah lama you balik? Bagus juga. Dah beberapa hari ni saya tengok you asyik naik darah saja. Saya fikir lebih bagus ke sana untuk berehat. Itulah tujuan Aidi. Sekarang pergi di luar ambil obat. Dah makan betul-betul tau? Baik, doktor. Bagus. Silakan. Ha, Jeff, you sakit juga? Tidak, Rudy. Tapi aku ada perkara mustahak. Alright. Mustahak yang macam mana? Tolong ceritakan. Kalau aku tak ingat kita sama-sama classmate, sama-sama berkawan dari kecil, aku tak ingin nak jaga tepi kain orang. Kenapa kau ni? Kenapa kau kelihatan nervous? Isteri kau di mana? Oh, Mariana. Dia pulang ke Taiping berjumpa dengan maknya. Dia bukan pulang typing. Dia berada dengan Dr. Zaiman dalam sebuah hotel. Hotel mana? Pacific Hotel. Nombor bilik? 319.
boleh pulang, tutupkan klinik. Ada apa-apa, doktor? Ada perkara mustahil yang aku nak selesaikan. Baik, doktor. Nak minum racun. Kau tak tahu apa yang telah dilakukan oleh Mariana, Yani. Aku malu memandang mukanya. Aku malu memandang masyarakat di sekelilingku. Saya tak mau tahu apa yang dibuatnya. Tapi walau bagaimana buruk sekalipun, doktor harus bersikap realistik. Kalau dia yang bersalah, dia yang harus menerima akibat. Doktor mengapa pula terburu-buru nak mengambil nyawa sendiri? Sungguh tak kusangka. Orang yang kusayang telah menipu aku. Di mana lagi hendak aku letakkan kepercayaan dan harapanku, Yani? Doktor, apalah gunanya saya di sini kalau doktor tak mau meletakkan kepercayaan dan harapan pada saya? Maksudku ialah Mariana, bukan kau. Ya, saya faham, doktor. Saya faham. Dan saya juga sudah menyangka ada krisis berlaku di rumah doktor di masa akhir-akhir ini. Hati saya sedih melihat doktor. Tapi kalau tidak kerana malu dan sedarkan diri yang saya seorang yang makan gaji, dari dulu lagi saya sudah terangkan yang saya cinta pada tuan doktor. Saya ingin menghibur doktor dan bersimpati dengan tugas-tugas doktor itu. Kalau tidak kerana saya cintakan doktor, masakan saya mau mengajak doktor tidur di flat saya hingga menjadi buah mulut jiran tetangga. Tapi kerana ikhlas dan cinta saya pada doktor, saya tak peduli dengan pendapat orang. Saya tak peduli itu semua. Saya juga tahu yang cinta saya tak akan berbalas. Sebab doktor adalah kepunyaan orang lain. Dengar baik-baik, doktor. Kalau doktor betul nak bunuh diri juga, saya akan turut bersama. Kau telah memberi harapan padaku, Yani. Saya bersyukur, doktor. Aku telah terburu-buru. Jikalau aku turutkan perbuatanku tadi, Mariana juga yang untung. Ya, saya dan masyarakat yang rugi. Padahal malu yang doktor takut-takutkan itu hanyalah ukuran dan perasaan doktor sendiri saja. Ya. Kata-katamu itu memberi pandangan yang sungguh jauh, Yani. Oh ya. Syarikat Insuran Bumi Putra. Oh, doktor. Boleh saya turun, doktor? Ya. Boleh, tentu boleh. Ya. Begini, doktor. Jangan susah. Saya akan sediakan segala-galanya. Dan saya harap doktor boleh datang sendiri di sini. Ya, saya tunggu. Baiklah, saya datang sekarang juga. Yani, you tunggu I di flat. I ada urusan di pejabat insurans. Baik, doktor. Darling. Tidakkah kau merasa bosan jika saya datang sini tiap-tiap hari, Yani? Bosan? Tidak. Itulah yang saya mimpikan tiap hari, doktor. Sampai dalam rumah pun nak panggil doktor. Panggillah lain. Kalau begitu, saya panggil doktor Rus. Baiklah, supaya jangan lupa, cuba sebut nama Rus 10 kali. Rus.
Rus, 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 Rus. Rus apa lagi tentu ada sambungnya. Rus kekasihku. Aku tak sangka Dr. Rusdi itu kejam orangnya. Berita surat khabar tak boleh dipercaya sangat. Sejengkal dibuatnya sedepal. Kalau tidak ada angin, masa aku boleh bergoncang? Ya, doktor muda-muda zaman sekarang kebanyakan ulat bulu. Dia dah merosakkan nama dia. Dah merosak nama kliniknya. Adalah, aku tak percaya. Aku selalu berubat dengannya. Dr. Rusdi itu baik orangnya. Lah. Raja sembarangan minta cerai. Sebab Dr. Rusdi tak pernah balik rumah. Saya dengar lain pula. Saya dengar Dr. Rusdi itu ada simbang perempuan. Kalau betul dia memang perempuan yang patut isteri minta cerai. Saya dengar lain pula. Kononnya si Mariana tu adanya simbang boxer. Jangan kata Mariana. Kalau saya pun suami saya buat begitu, saya pun minta cerai. Awak tu memang menyebelahi Dr. Rusdi. Burung serona memang terbang sama. Awak jangan nak samakan kita dengan Dr. Rusdi. Kita menyembelahkan Dr. Rusdi itu sebab kita yakin istrinya yang bersalah. Tak pandai bersabar, tak pandai menjaga diri sebagai seorang yang terkenal. Awak orang lelaki memang semua sama. Kalau kami perempuan semua salah, menyampah saya. Orang lelaki boleh buat apa saja yang suka. Jadi kami jadi apa? Jadi tunggul. Awak ni kenapa ni, ya? Dah terbiak nak mampus. Dr. Rusdi memang pasal kita pula yang terbabit-babit. Sekali aku langsing sekacing gigi baru tahu. Rudy, apa kau tak mau jawab ke tuduhan Mariana ni? Tak guna menyiram minyak ke dalam api, Jeff. Tapi dengan begini, nama kau akan menjadi kotor, klinik kau akan merosot. Ya, orang pres memang suka membuat sensation. Jikalau kau tak keluarkan news ini, takkan boleh merebak. Kalau surat khabar aku tak keluar, surat khabar lain keluar juga. Lagipun aku tak tahu menau tentang perkara ini. Melainkan sesudah diterbitkan. Aku maki, aku hamun kepada reporter dan pengarang surat khabar aku. For your information, I sack them. Nasi sudah menjadi bubur, Jeff. Kita jawab ya, Rudy. Aku tak mau ikut menari. Biarlah Mariana saja yang memukul gendang. Itulah sebaik-baik cara untuk menentang perkara ini, Doktor. Biarlah orang-orang sibuk mencakapkan hal-hal ini sekarang. Sebulan dua nanti, mereka sendiri akan melupakan. Ya, itu memang benar ya ni. Tapi lihatlah efeknya. Hari ini tak ada seorang pesakit pun yang datang ke klinik ini. How can we go on like this? Ada apa, Karto? Tuan Alimin suruh datang ke rumahnya. Tak boleh tidak, Tuan. Tuan. Ini kunci apa, Karto? Ini kuncinya rumah Tuan Alimin, Tuan. Saya sudah kena berhenti kerja, Tuan. Oh. Ini ada surat untuk Tuan. Tolong bacakan, Yani. Dear Rudy, Karto telah kuberhentikan kerja. Please do me a favor. Tolong bayarkan gaji Karto RM90. I'm broke. Budimu tetap dikenang selagi umur dikandung badan. Daripada sahabatmu, Al. Karto. Tuan. Selepas ini nak bekerja di mana pula? Saya fikir mau balik ke Indonesia, Tuan. Sebab sudah lama tak balik, Tuan Doktor. Baiklah, Karto. Saya ucapkan selamat belaya. Terima kasih, Tuan. Kembali. Terima kasih, Tuan Doktor. Terima kasih, Tuan. Terima kasih, Encik. Begini kau punya baik. Kau ubatkan orang,
kau tolong orang, itu pun kau kena skandal juga. I fikir dunia ni tak adil lah, Rudy. Forget about it, Jeff. Forget it. Sekarang aku hendak ke rumah Al. Kau nak ikut sama tak? I'm sorry, Rudy. Some other times. Sampaikan salam aku pada dia, ya. Alright. Yani, mari kita pergi ke rumah Alimin. Rumah ini sungguh antik, Rus. Ya, itu sudah memang menjadi kesukaan Alimin sejak dari sekolah lagi. Sudahlah, Yani, mari kita naik. Hi Al, how are you keeping on? Kau tak perlu bimbang sekarang, Al. Gaji Karto telah pun kubayar tadi. Sudah ini, kau bolehlah pergi ke Cameron Highlands untuk berehat di sana. Rus, dia sudah tak ada, Rus. Apa? Al. Kenapa ini pula yang kau lakukan? Kau tipu padaku, Al. Kau tipu padaku. Rus, ini surat untuk kau, Rus. Kau bacalah, Yani. Rudy, masa kau baca surat ini, aku sudah tidak bersama kau lagi. Aku telah menyongsong istriku Carmilla di alam yang lagi satu. Buatku, hidup sudah tidak ada artinya lagi. Maafkanlah aku, Rudy, di atas segala salah dan silap. Halalkanlah segala budi dan pertolongan yang telah kau berikan. Aku tak dapat membalas jasamu dalam masa hayatku. Tetapi, sebagai peninggalanku, aku serahkan rumah ini padamu. Segala surat-surat yang tertentu telah kuuruskan. Terimalah dan jagalah rumah ini sebagai kenangan terakhir dari sahabatmu, Alimin. Yani, panggil ambulans. Operator? Nanti dulu, Yani, nanti. Rusdi, Dr. Rusdi. Apalagi yang kau nanti-nantikan. Gunakanlah peluang keemasan ini. Namamu sekarang telah kotor dan busuk. Masyarakat pun memandang rendah padamu sekarang. Apalagi Rusdi. Gunakanlah peluang ini. Gunakanlah peluang ini. Gunakanlah peluang ini. Gunakanlah peluang ini. Apa kau nak buat ni? Apa kau nak buat ni? Rus, apa kau nak buat ni, Rus? Inilah jalanan sebaik-baiknya, Yani.
Tempat ini memang sesuai. Yani, kita tunggu sampai malam. Betulkah apa yang kau lakukan ini, Rus? Ya, mulai hari ini namaku tidak akan menjadi skandal lagi. Yana, mana insurannya? Nah. 500.000. 500.000. Kita kaya, Yana. Kita kaya. Yana, pergi ke pakaian. Kita pergi ke insurans company. 500.000. Kita kaya. Kita kaya. Sekarang masyarakat telah ketahui yang aku sudah mati. Ya, alang-alang mandi biar basah. Aku ada mempunyai insurans nyawa sebanyak 500.000 ringgit. Oleh kerana aku sudah mati, berarti warisku boleh menuntut uang itu. Tapi aku bukan warismu, Rus. Kau tak perlu bimbang, Yani. Bawa saja polisi ini ke syarikat insurans Bumi Putra, tunjukkan kepada mereka. Jangan lupa bawa kad pengenalanmu sekali. Aku cuba. Saya minta maaf, Cik Mariana. Memang benar pada mulanya Cik Mariana sebagai pewaris. Tetapi sebelum Dr. Rosdi meninggal dunia, ia telah memotong nama Cik Mariana dan menggantikan dengan nama orang lain. Siapa pula pewarisnya, Cik? Cik Mulyani binti Haji Idris. Mulyani? Siapa dia tu? Boleh jadi istrinya yang kedua. Istri yang nombor 2? Maafkan saya, Encik. Nama saya Mulyani binti Haji Idris. Balu kepada Allah Yarham Dr. Rusdi. Ini insurans polisi saya. Memang sah. Yang Cik Mulyani boleh mewarisi 500.000 ringgit. Sila ikut saya. Dan kita ke dalam untuk berjumpa dengan life manager. Terima kasih, Encik. Rus? Rus? Ya, Yani.
Pihak insuran tidak berhalangan menyerahkan uang RM500,000 padaku, Rus. Aku fikir siapa kedatangan kereta tadi. Aku baru beli kereta tu, Rus. Dengan adanya uang dan kereta, kita tak payah berkurung di sini buat selama-lamanya, Rus. Kita boleh kahwin dan lari ke Indonesia. Kau dah lupa, sayang. Kau dah lupa. Kau nak kahwin dengan siapa? Dengan Dr. Rusdi? Bukankah Dr. Rusdi sudah mati? Sebaliknya, kita tidak boleh keluar negeri, Yani. Dengan surat keterangan apa kita hendak mengadakan pasport supaya boleh kita keluar negeri? Segala surat keteranganku sebagai Dr. Rusdi sudah tidak boleh dipergunakan lagi. Jadi kita akan beginilah selama-lamanya. Tidak boleh kahwin dan tidak boleh lari kemana-mana. Tak apalah, Rus. Walaupun kita tak boleh kahwin, aku tetap cinta padamu. You nak pergi mana ni, Al? Kemana saja. Dunia ini luas. Bunga tak sekuntum, ikan tak seekor. Bukankah you dah berjanji nak kahwin dengan I dulu? Dulu I sangka you anak kaya, tapi papa kedana macam I juga. Tak kusangka kau seorang doktor yang terpelajar boleh mengukir janji. Dalam dunia ini macam-macam boleh terjadi. Sial. Habis lemak sepah dibuang. Lemak? Lemak apa yang kau ada? Mengata dulang, paku surpei. Cuba kau tengok dalam cermin dan tanya diri kau itu siapa? Jantan mata dulan. Jantan buaya darat. Sama Rusdi boleh kau selek-belokkan. Tapi sama aku, kau pergi belajar dulu. Jangan tinggalkan aku, Ruzaiman. Aku cinta padamu. Ruzaiman. Kenapa, Yani? Kenapa kau menangis? Aku dah bosan, Rus. 2 tahun terkurung begini. Aku dah bosan. Kau ada juga keluar ke pekan sebulan sekali membeli belah. Tapi aku tak pernah, Yani. Kalau beginilah selama-lamanya, aku tak sanggup, Rus. Aku tak sanggup. Memang benar, Yani. Kata-kata kau memang benar. Kadang-kadang aku rasa aku ini tak adil. Menyiksa kau menerima nasibku, padahal aku yang berdosa. Beginilah, Yani. Kau ambillah segala wang insuranku itu dan pulanglah ke kampung halaman kau. Biarlah aku tunggu di sini sehingga sampai giliranku menemui ajal. Cuma yang ku minta, janganlah beritahu siapapun aku ini masih hidup. Tak mau, aku tak mau. Bukan itu maksudku, Rus. Aku tak berniat sama sekali untuk meninggalkan kau. Aku cuma ingin bergaul dengan masyarakat semula. Izinkanlah aku bekerja, Rus. Atau berbuat sesuatu, tapi bukan untuk bercerai dengan kau. Kalau itulah maksud kau, aku izinkan, Yani. Tapi dengan satu syarat. Apa syaratnya, Rus? Janganlah kau bawa pulang siapapun ke rumah ini. Oh, okay. I promise, my love. Love
approaching the rain. The leaves are brown, came tumbling down, remember that September in the rain. As I hollow just like a dying ember, that September in the rain. Guantanamera, Guajira, Guantanamera, Guantanamera, Guajira, Guantanamera, Guajira, Guantanamera, Guantanamera, Guajira, Guantanamera. Hidup, apa arti hidup? Andai hati terpenjara, walaupun mewah harta benda, nak ku bawa kemana? Inginku bebas macam burung, terbang sesuka hatiku. Tetapi aku tak menyesal karena cinta. Maafkan saya. Saya ucap tanya pada Cik Sabarina. Untuk apa? Atas pertolongan Cik Sabarina hingga naik kelab ini pertama maju jaya. Saya nyanyi untuk suka-suka saja. Tidak. Sukakah Cik Sabarina buat kontrak selama 6 bulan? Jangan bimbang. 1,500 saya akan bayar sebulan. Okey? Baiklah, nanti saya fikirkan. Baik, terima kasih. Maafkan saya. Silakan. Nama saya Firdaus. Pernahkah kita jumpa dulu? Tidak. Saya baru saja datang dari Sabah. Saya seorang bisnismen. Inilah pertama kali datang ke Kuala Lumpur. Barangkali pelanduk dua serupa. Besok saya akan balik ke Sabah. Dan sudikah Cik Sabarina pergi makan tengah malam dengan saya? Lain kali sajalah, Cik Firdaus. Maafkan saya terpaksa pulang dulu. Selamat malam. Selamat malam.
Cik Sabarina, saya harap Cik Sabarina bersetuju. Baiklah. Nanti saya beri jawab dengan telefon besok. Terima kasih. Selamat malam. Selamat malam. Rus, naik kelab tempat aku bekerja tu dah cukup popular sekarang. Banyak orang datang tahu, Rus. Ya? Ya, dan aku dapat tawaran bagus malam ni tahu, Rus. Apa dia? Cik Yatim, pengurus naik kelab tu, menawarkan aku kontrak menyanyi selama 6 bulan. Boleh tak aku terima, Rus? Ya, jikalau syarat-syarat itu boleh menguntungkan kau, terimalah, Yani. Jikalau kau gembira, aku juga ikut gembira. Oh, Rus, you're so wonderful. So wonderful. So wonderful. Thank you, my darling. Hai, Cik Sabarina. Oh, hai. Oh, Cik Firdaus, sekarang nak balik ke Sabah? Tak jadi, Cik Sabarina. Apabila saya terdengar nyanyian Cik Sabarina yang sungguh merdu dan menawan hati itu, saya dah lupa kampung halaman. Takkanlah sampai begitu sekali. Ya, sumpah. Ini kereta baru Cik Sabarina kah? Ya, kecil. Kecil-kecil pun boleh. Maafkan saya, Cik Firdaus. Saya ada urusan sedikit dengan Tuan Manager. Silakan, silakan. Sekarang, inilah berita-berita dalam negeri. Pada pukul 2 petang tadi, satu rompakan yang nekat telah dilakukan lagi oleh kumpulan gagak hitam. Mereka telah merompak sebuah kedai emas Chop Chun Min di Jalan Ipoh dan telah membawa lari barang-barang kemas yang bernilai lebih kurang RM50,000. Pihak polis menyatakan kumpulan ini adalah kumpulan yang
Cik Sabarina, dengan tersainnya kontrak Cik Sabarina itu, saya rasa sungguh-sungguh senang hati. Dan saya yakin naik kelab ini akan bertambah maju. Terima kasih Cik Yatim dan selamat malam. Selamat malam. Ketemu lagi. Aku dah sign kontrak naik kelab tu, Rus. Gaji aku RM1,500 sebulan, Rus. 1,500? Ya, Rus. Oh, kau sungguh bertuah, Yani. Bukan aku aja, Rus. Tapi kita yang bertuah. Ya. Firdaus. Dr. Rusdi belum mati? Jadi, siapakah yang mati? Dia bukan Firdaus. Binatang ini, Ruzaiman namanya. Ah, rusa aku tembak, gajah yang kena. Mengapa kau bawa iblis di rumah? Tidak, tidak. Bukan Mulyani bawa aku. Tapi, aku menyeludup dalam keretanya. Menggunakan Master Key. Aku bunuh kau syaitan! Jangan cuba, Rusdi. Kalau nak panjang umur. Jangan cuba, Rusdi. Jangan, Rus, jangan. Kau memang syaitan bertopengkan manusia. Katalah apa saja yang kau suka, Rusdi. Mukaku dan telingaku telah tebal. Sekarang, aku nak buat perhitungan dengan kau. Dengan segala hormat, masuk ke dalam. Sungguh cerdik kau, Rusdi. Sungguh cerdik. Pura-pura mati. Klaim insurans ya. Tapi, kalau sudah tuaku, mesti berbalik padaku juga. Apa maksud kau, Ruzaiman? Aku dan Mariana telah gagal untuk mewarisi duit insurans kau tu. Baiklah. Untuk menutup mulut, berapa kau nak bayar padaku? RM1,000. RM1,000? Itu untuk makanan ayam. Kau ingat aku bangsat ya? Aku mau separuh daripada wang kau itu. RM250,000. Kau gila ya? Di mana aku cari wang begitu banyak? Hah? Dalam 2 tahun, takkanlah habis beratus-ratus ribu. Sekurang-kurangnya, masih ada lagi RM400,000. 50-50.
diri kau masing-masing. Saya Muib, expert membuka peti besi. Saya Jalo, expert membuat masteki. Saya Kaman, expert tentang mencuri kereta. Saya Lambak, expert menulis surat-surat palsu, cek, pasport dan signature. Kamu berdua sungguh bertuah kerana dapat berkenalan dengan ahli kumpulan Gagak Hitam. Gagak Hitam? Jikalau mereka itu Gagak Hitam, kau itu siapa? Siapa aku, boys? Master Brain, the Gagak Hitam. Kerja aku? Memikat janda-janda kaya atau perempuan yang banyak mewarisi wang insurans. Rupanya kau seorang extortionist. Aku sangkakan kau doktor. Kalau perlu, aku boleh jadi macam-macam. Jadi dokter, jadi lawyer, jadi businessman, jadi iblis. Siapa menentang kemahuan kumpulan Gagak Hitam, aku juga boleh jadi molekul maut. Bagaimana? Aku mahu 250,000. Berilah aku tempo untuk berfikir, Rozaiman. Baiklah. Aku beri kau tempo 1 malam untuk berfikir. Pagi besok, aku mau jawabannya. Ros, aku fikir lebih baik kita berikan saja wang yang mereka minta tu. Berikan? Aku korbankan kebebasanku menipu insurance company. Untuk kau, Yani, bukan untuk mereka. Jikalau kita berikan wang yang mereka kehendaki itu, sudah tentu mereka tak ganggu kita lagi. Kau boleh percayakan yang kata-kata mereka itu? Sudah kita beri wang nanti, mereka akan bunuh kita. Sebab kita berdua dah tahu yang mereka itu Gagak Hitam. Jadi, apa harus kita buat sekarang? Tak apalah, Yani. Kau pergi tidur dulu. Biar aku cari fikiran. Rozaiman, aku sanggup membayar kau 10,000 ringgit. 10,000? Aku mahu 250,000. RM15,000. 20,000 ringgit. Baiklah. 30,000 ringgit. Jikalau kau tidak mau 30,000, aku tidak mau bayar pada kau 1 sen pun. Oh, begitu. Baiklah. Halo, operator. Tolong kasih saya, please. Nanti. 35,000 ringgit. 250,000 ringgit. Bos, saya satu cadangan. Terima kasih, Lambang. Cadangan kau sangat bagus. Rusdi, aku tidak akan memeras kau baran 1 sen pun. Asalkan kau serah Mulyani menjadi istriku. Aku tak mau jadi istri kau, binatang. Sampai bilakah kamu berdua nak hidup dalam keadaan berzina? Aku tahu yang kamu berdua belum kahwin. Dan kamu tak akan boleh kahwin. Kamulah yang akan menanggung segala dosanya, Rusdi. Mulyani, jikalau kau berkahwin dengan aku,
segala wang kau itu akan dapat kita pergunakan sama-sama. Dan jikalau kau setuju, kita akan kirimkan 300 ringgit tiap-tiap bulan pada Rusdi untuk belanja hidupnya. Baiklah, Ruzaiman. Apa jaminan kau yang rahasiaku tidak akan bocor jikalau aku serahkan Mulyani menjadi istri kau? Rusdi? Oh, kau nak jaminan ya? Baiklah. Aku akan beri jaminan pada kau. Maafkan aku. Aku ada urusan lain. Boys? Ini kau orang akan merompak National Bank of Malaysia. Study plan ini baik-baik. Di mana kau mesti tunggu dan apa yang harus kau mesti buat ada tertulis dalam plan ini. Rompakan mesti tepat pukul 7:30 malam. Okey, bos. Okey, bos. Good luck. Okey, bos. Halo. Operator. Tolong kasih saya, please. Halo, please. Pukul 7:30 malam ini, kumpulan gagak hitam akan merompak National Bank of Malaysia. Jangan tanya saya siapa. Saya beri maklumat betul. Aduh. Orang kasih tahu, tanya macam-macam pula. Parat kau, Ruzaiman. Double cross ya. Itulah saja jaminanku yang rasa kau tidak akan bocor. Malam ini, mereka akan mati bersama-sama rahsia yang mereka tahu. Fair enough? Sedikit pun aku tak percaya. Baik, malam ini kita tunggu saja warta berita. Sembilan 4:45 malam. Kita dengar warta berita. Sekarang inilah berita-berita dalam negeri. Lebih kurang pada pukul 7:30 malam ini, polis telah bertempur dengan sekumpulan samseng terdiri dari 4 orang yang dipercayai ahli kumpulan gagak hitam. Melalui laporan yang diterima dari seorang yang tidak dikenali, pihak polis telah menyerang hendap kumpulan itu waktu mereka hendak merompak National Bank of Malaysia. Kumpulan gagak hitam itu adalah dipercayai bertanggungjawab atas beberapa rompakan, pencolekan dan lain-lain kesalahan jenayah semenjak 2 tahun yang lalu. Dalam pertempuran yang diberitakan tadi, keempat-empat penjahat itu telah terbunuh dan tidak ada kemalangan bagi pihak polis. Di Kajang, sekarang rahsia kau sudah selamat. Aku hendak menuntut janji. Rose, tolonglah aku, Rose. Rose. Aku sudah berjanji dengan Nyayani. Pergilah ikut Ruzaiman. Mari kita pergi, Mulyani. Kau tentu sudah bosan dengan rumah ini. Bersabarlah dulu, Ruzaiman. Kemanalah hendak dituju dalam hujan ribut begini? Iya juga. Marilah temankan aku tidur. Sebab malam tadi aku tak cukup tidur. Pergilah kau tidur dulu. Berilah aku peluang berbual dengan Rusdi buat kali penghabisan. Peluang? Aku dah beri banyak peluang. Come. Kita naik ke atas. Agaknya Rusdi bunuh diri.
Itulah jalan sebaik-baiknya untuk dia, Mulyani. Aku terpaksa membuat Hela untuk menghapuskan kepala gagak hitam, Yani. Sekarang kita boleh berdua-duaan semula, Rus. Ya. Mari ikut aku, Yani. Kemana? Mari. Rusdi! Kamu kan Rusdi! Rusdi dah mati! Kaulah punca segala malapetakaku ini, Mariana. Kau fikir aku mati, ya? Kau salah, Mariana. Kau salah. Dr. Rusdi belum pernah mati. Tolonglah, Ai. Tolonglah, Heidi. Tolonglah, jangan bunuh aku. Kau memang sungguh-sungguh benar mencari jalan supaya aku mati. Jikalau kau ingin sangat bermain dengan maut, terimalah. Tolong jangan bunuh aku. Aku bersumpah aku tak percayakan rahsia. Please, Rudy, please. Sorry, Jeff. Aku tak percaya lagi dengan janji-janji siapapun. Untuk survival, aku terpaksa berlaku kejam. Goodbye, my friend. Oh, God. Kenapa kau berbuat begitu, Rus? Biar orang menyangka dia membunuh diri sudah membunuh Mariana. Apalah gunanya perbuatan ini semua, Rus? Sekali ku turut bisikan iblis, aku terpaksa menjadi hambanya. Alang-alang menyeluk pekasam biar sampai ke pangkal lengan. Apa akan jadi pada kita? Bukan pada kita ini, bukan pada kita, tapi pada aku. Dengar sini baik-baik. Kau pulang ke rumah dan kebumikan mayat Rusaiman. Aku akan lari meninggalkan kota ini. Lari? Aku bagaimana? Kau terpaksa berada di sini, mengelakkan sebarang sangkaan terhadap kau, mengelakkan penipuan yang telah ku lakukan. Rus, kalau kau ditangkap, biarlah aku ditangkap sama. Aku tidak mau ditangkap, sebab itulah aku nak menghilangkan diri. Polis dan umum tahu aku mati. Biarlah aku tinggal mati. Rus, aku sanggup memulangkan semua wang insurans itu, asalkan kau boleh bebas hidup. Nasi sudah menjadi bubur, Yani. Ini bukan kereta, terlajak boleh mundur semula.
aku akan ditangkap. Aku telah menjadi pembunuh dan akan dikenakan hukuman gantung. Kau juga akan menerima hukuman yang berat kerana menipu insurans company. Oh God, why all these complications? Goodbye, my dear. Ros, nanti dulu, Ros. Rusdi, aku tak sanggup berpisah dengan kau, Ros. Apalah gunanya harta ini semua kalau kau tak di sampingku? Masa akan mengisi kekosongan hati kau, Yani. Dan sekarang harta-harta itu telah pun menjadi milik kau. Gunakanlah sepuas-puasnya, ya. Tidak, Ros. Aku tak mau sedikit pun harta itu, Ros. Aku hanya mau ikut kemana saja kau pergi. Bawalah aku, Ros. Bawalah aku. Jangan, Yani, jangan ikut aku, Yani. Jikalau kau ikut, cilaka padanya. Dan jikalau kau tinggalkan harta-harta itu semua, akan dirampas kerajaan kelak. Berarti sia-sia sajalah pengorbananku. Tinggallah adikku, sayang. Ros. Rusdi! Tunggu dulu, Ros! Ros! Ini pesananku yang penghabisan, Ros. Jangan lupa, ya, Ros. Jangan lupa kirim surat padaku, ya. Kau tak perlu bimbang, Yani. Pada orang lain, aku telah mati. Tapi padamu, aku tetap hidup. Hanya menghilangkan diri dan menggunakan lain nama. Kalau kau keputusan, Wan, jangan lupa meminta, Ros. Akan kukirim secepatnya, walau di mana kau berada. Dan lagi, kalau kau perlu apa-apa bantuan, beritahu aku, lekas, ya, Ros. Beritahu aku, ya. Terima kasih, Yani. Selamat tinggal, kekasihku. Rusdi, biar aku hantar kemana kau nak pergi, ya. Jangan, Yani, jangan. Aku lebih senang pergi sendiri. Jikalau kau ada, banyak halangannya nanti, Yani. Yani, untuk kalian penghabisan, biarlah ku tatap wajahmu puas-puas. Ya, wajahmu sudah terpeta di hatiku. Selamat tinggal, sayang. Selamat jalan, Ros. Hatiku tetap bersama-samamu. Jaga diri baik-baik, Yani. Iya. Tangan menguncang, bahu memikul. Dr. Rusdi terpaksa lari. Dan lari, dan lari, dan lari. Kemanakah yang nak dituju? Tak siapa yang ketahui. Hidupnya di masa depan gelaplah pasti. Begitulah akhirnya sebuah tragedi Dr. Rusdi.